Guys, good day everyone. Setelah sekian lama kita tak bersua muka dekat channel ni. Ada orang sampai komen, bang dah lupa password ke bang? Tak, there's no such thing. Cuma memang sangat-sangat busy, so aku minta maaf. Dan kepada kalian kat luar sana yang mungkin belum follow kita lagi dekat platform yang lain, you guys should start doing so. Sebab untuk continuous update hari demi hari in a shorter duration punya video, memang aku akan banyak update dekat TikTok ataupun Facebook lah. So nanti aku akan masukkan sekali kita orang punya link, so korang boleh follow kita orang kat situ untuk latest update. So without further ado, tanpa aku nak melengahkan masa, korang tahu hari ni aku tengah driving. Aku on the way pergi ke Setiawangsa ataupun Wangsa Maju punya area, plus minus. Sebab okay, sebab apa? Kita orang ada satu latest collaboration dengan Pioneer Malaysia berkenaan dengan audio dan sound system. Okay, ini sekarang yang standard preset. Kereta GR Yaris ni untuk spek rendah yang macam aku, kita punya player hanya datang dengan door trim kiri dengan kanan. Itu saja. Aku tak ada Twitter. Ada certain kereta yang datang dengan model JBL, dia dah ada dash speaker, center speaker dengan Twitter. So kalau macam kita orang ni tak ada guys, pekak punya version. So sebab tu lah, kalau kau tanya aku, kita terpaksa improvise dengan cara kita tersendiri. So yeah, aku dah berjaya dapatkan this collaboration yang mana Pioneer Malaysia sangat susah, sangat-sangat susah untuk kita tembus. Dan aku memang nak special shout out kepada Acai Crew JDM. Ni kita on the way. Ada satu lubuk audio orang Melayu kita, Borneo, orang Sabahan, yang power gila bab audio. That one is, aku memang kena puji diorang. So tanpa kita melengahkan masa, jom aku bawa korang. Nanti dah sampai kedai, kita explain lebih sikit. Okay, let's go. So inilah kedai dia tuan-tuan, Acai Crew JDM, Car Audio Specialist. Memang betul-betul pakar dalam tune bunyi, setting bunyi dan segala bagai yang berkenaan dengan audio. Kita mungkin rasa, alah bang, audio je bang, pergi kedai aksesori pun settle. Ya dek, pergilah dek. Adik tengok video ni sampai habis. Mungkin lepas adik tengok video ni akan merubah 100% perspektif adik terhadap dunia audio. Okay, cerita pasal audio bukan sekadar petik jari tukar speaker dengan tukar Android player, bukan dek. Sebab tu wujudnya brand-brand mahal, sebab tu wujudnya company-company besar ni dek. So dekat sini, terus terang cakap, memang player mahal-mahal, speaker yang mahal-mahal, JDM. Ada yang brand Japan, ada yang brand US, ikut kepada bajet korang semua macam mana. Okay, ni semua contoh-contoh lah. Aku rasa kebanyakannya kotak kosong kot kalau bahagian sini lah. Ini semua player-player second hand yang semua pun Japan juga. Tak Karos, Pioneer. Tak Pioneer, JVC. Tak JVC, Blopang tak ada. Kalau ada Blopang lagi terangkatnya kan. Kotak Stack pun ada, kalau siapa yang tahu brand Stack. Dan kalau korang tahu pasal event EMA ni, budak-budak audiophile dia mesti akan tahu siapa yang compete dalam EMA. Kena pula engkau menang, kau bukan calang-calang dalam dunia audio. Okay, tanpa melengahkan masa, kita cerita dulu apa barang kat dalam. Bang, baik bang Alamak, ni big boss saya sebenarnya. Okay, so nama Acai tu datang daripada nama kau? Tak, nama marketing lah. Oh, tu nama marketing. Okay, so kalau orang datang sini nak cari kau, nama sebenar kau apa? Mi. Mi. M-I-A. Okay, Mi. Okay, and then kita ada lagi bos kat dalam. Boleh masuk So kita ada satu lagi bos saya. Bosku. Inilah saya punya tuner Hondata, tapi dalam bidang audio. Okay, so apa benda yang kita nak buat dekat sini, apa kejadah yang kita dapat bincang bersama, diorang yang akan explain kan. Kita bagi dekat diorang lah, senang cerita. Okay, so kalau nak cakap pasal aku punya Yaris, masalah yang paling utama ialah speaker dia pekak. Macam aku cakap, speaker original yang datang dengan GR Yaris, especially aku punya spec RS, hanya dekat door trim 2. Kita tak ada Twitter, kita tak ada speaker belakang pun tak ada. Tapi tak apa, nanti masa dah togelkan kereta, aku akan tunjuk dekat kau apa kekurangan GR Yaris standard ni, dan mungkin kita boleh test sikit macam mana sebelum dengan selepas. So kenapa aku sanggup datang ke sini ialah sebab aku percaya diorang lah pakar dalam segala hal-hal audio.
Tapi untuk nak bagi korang lebih faham, sebab engkau dengan aku sekarang ni senang cerita kita sama, kita tak pandai sangat pasal benda-benda ni. So kita serahkan kepada yang pakar untuk dia explain apa tu audio system, apa upgraded part dia, nama-nama dan segala bagai lah kan. Okay, so kita ada Wan ni tadi, macam aku cakap, tuner on data kita. Okay, so aku nak kau explain Wan, mana-mana kereta yang datang, apa dia punya upgraded part dia, dan apa yang wajib yang diorang kena tahu, basic ilmu pasal audio kereta kan, senang cerita. Okay, so untuk upgrade audio ni tak susah pun, tak banyak pun. Komponen yang penting perlu, okay, komponen set speaker lah. Komponen set speaker, lepas tu subwoofer, lepas tu additional lah, kalau nak tambah DSP lagi bagus lah. So kita boleh dapat sound yang lagi accurate. Sound staging tu kita boleh buat, sebab dalam DSP ni dia ada time delay, banyak lagi lah equipment yang tak ada dekat dalam head unit. So macam speaker ni, komponen set ni, okay, yang ni dia ada mid bass dengan tweeter, yang ni dia datang set lah. So yang ni lagi bagus sebab dia memang perfect untuk Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Suzuki. So benda ni memang dah, dia datang khas dah, set, memang cun lah. Maksud dia plug and play tu, maksud aku dari segi apa? Bracket dia ni plug and play? Betul, bracket ni lah. So size ni pun semua sama, dia memang tinggal masuk je. So kebanyakan manufacturer kereta memang dia dah buat benda tu sama size. Yes, betul. Universal. Betul. So dia buat macam ni senang lah. Masuk, boleh jalan terus, plug and play lah. Okay, so ini kita panggil speaker. Speaker, ni tweeter, ni crossover. Tapi kalau kita dah pakai DSP, crossover ni tak perlu pakai dah lah. Sebab dia dah ada built-in crossover. Ya, betul. Dalam tu. Betul. Okay, so benda pertama tadi yang kita kena ada ialah speaker set. Speaker set lah. Speaker set, lepas tu subwoofer. Subwoofer ni untuk kontrol bunyi bass lah. Ni. Subwoofer dia macam jenis? Banyak jenis. Kalau Pioneer ada 3-4 model lah macam ni. Tapi antara yang paling top model yang ni lah, sebab dia watt dia besar, 250 watt. Yang ni 170 watt. Okey, beza dia apa sebenarnya? Watt tu nak cakap beza dia untuk bunyi lah. Dia lebih kepada bunyi lah. So yang macam ni, dia punya size lagi compact. So boleh cakap 99% kereta semua boleh pakai lah. So bunyi dia lagi senang nak. Ini lagi kecil ke apa? Ni nipis. Dia lagi nipis lah. Tapi dia punya bunyi, yang ni watt dia kecil, 170 watt saja. So dia punya bunyi ni lagi, nak cakap lagi dynamic yang ni lah. So dia punya bunyi bass tu lagi rendah kita boleh buat. Okay, untuk Pioneer ni, untuk kami jual betul-betul jadi authorized dealer dia dalam 5-6 tahun ni lah. So kami betul-betul pengedar sah untuk brand Pioneer Malaysia. So kami memang carry brand ni lah, 100% lah. So semua barang yang kami jual 100% warranty by Pioneer Malaysia dan original. Okay, untuk operation hour pula, okay, kami terima selalunya by appointment lah. Tapi kalau nak datang, selalunya kami buka selepas pukul 2 petang, 2 PM sampailah 12 ke 2 pagi macam tu. So mana-mana customer yang nak datang, boleh WhatsApp saya punya admin dulu untuk buat appointment slot ke apa ke. So sebab kami semua, kebanyakan semua by appointment tau. So kita tak nak customer tu tunggu sidai-sidai kan. So tak nak. So kami nak satu kereta siap, baru kita akan ambil next customer lah. So kita nak jaga kita punya quality lah, quality pemasangan, installation, kita punya tuning, semua tu ambil masa. Untuk payment method, semua kami terima kat sini. Kredit, Tome, pay later, cash, transfer, semua boleh. Okay, ni equipment yang kita nak install dekat dalam GR Yaris ni lah. Okay, ni yang kita cerita tadi pasal subwoofer tadi. Okay, ni subwoofer yang size compact tapi bunyi kita cakap antara yang terbaik lah. Lepas tu dia ada feature dia macam ni. Ni dia punya remote control. Ni ada gain punya setting untuk bunyi kuat, kira macam volume lah. Lepas tu ni dia punya untuk frekuensi. Lepas tu dia ada phase untuk reverse dengan normal. Lepas tu dia ada bunyi untuk deep dengan dynamic. Okay, dia datang satu set lah ni, sekali dengan power socket, remote, macam ni. Lepas tu okay, ni DSP 10 channel. Untuk pasang DSP ni dia ada dua cara tau. Satu, first kita boleh pakai untuk plug and play lah. Plug and play ni dia punya cara pemasangan
untuk speaker OEM lah dalam kereta tu. So bila nak jalan 3-way ke 4-way ke, itu kita tak boleh pakai dah untuk plug and play socket ni. So kena buat standalone punya wiring lah, macam tu. Okey, macam ni tadi saya cerita tadi pasal speaker tu. Okey, ni speaker yang kita panggil komponen set lah, mid bass, tweeter. So ni memang untuk Toyota, Nissan. Ni dia punya soket, dia punya apa ni, buffer. Ni soket plug and play dia. So boleh terus cocok balik ya. So boleh jalan soket wiring asal kereta tu. So jangan lupa pula ni stiker hologram lah. Ni memastikan produk Pioneer original lah, sama dengan ni punya ni warranty card dia. So mana yang ada stiker hologram tu, tu semua produk yang original Pioneer Malaysia punya lah. So tak ada apa dah, kita dah boleh belasah kereta kuning ni. Dah buka yang standard dengan yang Pioneer punya. Apa beza dia, Wan? Kalau kau selalu tengok. Okey, boleh kita nak tahu beza dia apa? Okey, tengok daripada belakang lah. Selalu tengok magnet pun boleh tahu dah dia punya beza. Tengok. Dengan material lagi macam ni. Okey, macam ni kan. Ni material dia kertas tau. So yang ni dia dah pakai CF Kevlar dah. Memang betul-betul CF? Betul-betul CF. Tengok. Material, okey. Lepas tu lagi satu magnet. So bunyi yang model ni, bunyi bass dia lagi solid. Lepas tu dia punya bunyi lagi natural lah. Saya sekarang ni semua ngam. Sama je. Dia sama, saiz benda yang sama. Itu bukan ni besar lagi, tak? Tak. Ni sebab casing ni, dia punya tepi ni kan, casing dia ni, kalau ikut betul sama je, 6 inci setengah. So cuma one thing yang kita perasan lah tadi bila kita dah buka door trim ni. So GR Yaris, dia punya kawasan pintu dalam semua tahu yang mana kereta ni aluminium material dia. Dia bukan besi, so jadinya dia punya pintu lightweight. Tapi cermin tetaplah berat walau macam mana pun kaca. Tapi kalau kau boleh tengok betul-betul, dia macam dah fully seal tau. Tak ada dah kesan-kesan terlopong macam kalau kita buka pintu My VSE. Allahu Akbar. Pintu kancil. Lagilah, jangan cakap lah tuan-tuan. Okay, so mungkin kalau kita nak upgrade soundproof, sound system is all about soundproofing. Okay, walau macam mana pun, tapi aku cakap dengan dia, aku tak nak. Kalau boleh aku nak elak-elak. Sebab benda tu, satu, dia akan beratkan pintu. Yang kedua, esok lusa kalau aku nak buka benda tu, walaupun pakai brand yang original, dia tetap akan azab. Tapi benda ni pun satu knowledge kat korang, yang mana tolong jangan suka-suka pergi beli soundproof yang murah-murah, yang lekat pakai double tape tu. Esok lusa bila kau nak kopek balik, Masya Allah tuan-tuan, melekat, cair, dah jadi macam silikon. So mungkin kita akan just buat dekat kawasan sini, sebab dekat tempat dia punya bunyi nak bounce dekat belakang base, situ saja. Yang lain nanti kita akan pakai satu lagi material soundproofing. Kejap lagi aku tunjukkan kau. Dia macam kulit telur tu, ataupun jenis spawn yang very perfect. Yang tu kita selak dekat belakang door trim. Cuma the rest dia akan kekal macam gini sahaja. Okay? Sebab kita tak nak memberatkan pintu. Kita bukan nak main audio system sangat pun. Kita cuma nak better audio. Okay, so aku tadi dah balik rumah. Lepas tu aku datang lagi sekali sebab boleh ambil kereta. So Mi cakap, okay Kal, malam boleh datang kan ambil kereta. So aku pun kelang kabut dah datang, sebab tak sabar macam mana kita nak test audio lepas dah siap. So apa yang kita dah pasang, dan dua benda yang aku tak dapat tunjuk dekat kau tadi sebab tak sampai. The first one is this one. So ini merupakan Pioneer punya sound absorbing material. Apa benda ni bang? Kalau tak pernah tengok, sini saya bagi awak tengok. Okay, kalau kita pergi studio jamming, dekat dinding akan selalu penuh dengan kotak, bukan kotak, bekas telur. Betul?
Kenapa dia orang letak benda tu? Untuk nak absorb sound, nak bagi dia macam soundproof. So untuk kereta, dia ada material dia, dan ini ialah original daripada Pioneer. So aku nak shout out kepada Pioneer. Dan kalau kau tengok, dia nampak macam span yang biasa, tapi bila kau letak tangan kau, dia punya, macam mana kita nak panggil lah Mi Dia punya lembut lah. dia punya lembut dia tu tak boleh brain babe. Lembut yang macam, aku bagi kau pegang lagi, kau cuba rasa lagi. Ha, betul-betul lah. Kalau betul lah nama dia sound absorbing material, nah memang inilah dia. Sangat-sangat lembut. Okey, tapi kalau nak bercakap soal soundproof, dia bukan sekadar ini. Dia ada dua benda yang kena pakai. Satu lagi, ini. Sound damping. Oh, ni kita panggil sound damping. Okey, ini ialah sound damping. So, dalam hal soundproof, dua benda ni kena berkait rapat. So, benda ni kita akan potong ikut macam mana bentuk dekat kereta kau. So, basically apa yang Wan dah tolong pasangkan dekat kereta, dia potong sikit, dia letak dekat bahagian belakang speaker, betul? Sebab tak nak bagi bunyi tu bounce back and so on lah. Lepas tu dekat belakang door trim, dia masukkan benda ini. So sekarang basically dekat dalam pintu kita, kita ada dua-dua material yang original certified daripada Pioneer. So korang jangan risau. Untuk korang kat luar sana, siapa yang teringin nak pakai benda ni, boleh. Ada dekat Mi, ada dekat Acai Crew JDM. Ada satu benda lagi pila. Kenapa aku cakap macam tu? Sini. Okay, logik akal. Selalunya kita akan letakkan Twitter tu dekat sini, betul? Tapi aku tak suka sebab dia tak OEM. Oleh yang demikian, aku nak shout out kepada Daus Street Breed, my boss. Kereta GR dia dah jadi track car. So kereta dia datang dengan JBL punya sound. So jadinya aku pau dia punya pillar. Kejap lagi aku tunjuk dekat kau macam mana rupa pillar A, pillar B JBL. Dia memang dah terletak siap-siap lah, dia punya Twitter punya location. So Mi cakap dengan aku, kereta ni dah siap dah tadi, Wan dah fully tune. So aku minta maaf sebab apa tune tu tak dapat nak tunjuk sangat. Sebab tune ni lah sebenarnya orang kata periuk nasi diorang. Okay, semua orang boleh pasang, semua orang boleh buat wiring, semua orang boleh beli barang, tapi tak semua orang boleh tune audio ni. Dia sama juga macam kita buat enjin. Semua boleh pasang intake, semua boleh pasang piston, conrod, nak pecah enjin, masuk crankshaft and so on, semua boleh. Tapi ending dia, kita akan beli Hondata, kita akan beli Mac ECU, kita akan beli link, management, dan kita akan hantar kepada tuner, dyno. Sama juga dengan audio guys. Okay, aku nak menitik beratkan poin-poin ni, nak bagi korang faham. Jangan pandang rendah. Kalau dengar audio je, oh tu lah yang lepak dekat tepi, tu lah. Kalau kat JB kita panggil lepak dekat tepi pantai Lido lah, minum, dah tak betul, lepas tu dang tutang. Bukan. Ini kita cerita pasal sound quality. Okay, dua benda yang berbeza. DSP yang aku tunjuk dekat kau yang kita install tu, itulah dia punya management. So untuk kereta korang kat luar sana, kalau beli kereta dah datang siap dengan Harman Kardon, dah siap datang JBL, dah siap datang dengan macam-macam lagi kan, kau pun tahu. Bukan kita nak kata benda tu loya, bukan. Tapi apa yang diorang bagi selalunya, okay, harga kereta contohlah GR Yaris yang biasa 100,000. Masuk yang JBL punya audio, dia jadi 115,000 harga. Bila tanya salesman kenapa, oh bang, ni audio system dah datang dengan JBL bang. Bukan gila-gila punya, orang kata, macam nak cakap walaupun kereta tu datang dengan JBL punya sound system, bukannya maksudnya itu yang paling terbaik daripada JBL. Tidak. Diorang tetap produce untuk mass production. So dia cuma lebihkan. Mungkin yang spek asal tak ada Twitter, dia tambah Twitter. Tapi kalau kau buka Twitter yang datang JBL tu, bukanlah JBL yang high spec. Itu kira paling yang entry level. So korang tetap kena upgrade. Samalah macam kita bikin engine dan sebagainya, betul. So this is it. Kita tengah settlekan pasal pillar. Lepas tu kejap lagi sama-sama kita test. Aku nak bagi korang sama-sama enjoy dengan aku. Kalau kau keluar duit lebih kurang 5-6 ribu, lebih kurang, apa yang kau akan dapat daripada kereta standard, audio system yang standard GR Yaris hanya datang 2 speaker saja, kiri dengan kanan. Belakang semua tak ada. Alright, let's go. Inilah dia barang last puzzle yang sangat susah nak dapat. Okey, ada jual dekat Ocean, dekat Japan and so on, tapi harga yang meninggal nak uzubillah, dan kau nak kena tanggung shipping sebab sepanjang-panjang ni. Padahal yang kau hanya pentingkan kawasan ni je. Tapi untuk kita tebuk kita punya standard pillar, kita tak ada pula holder ni, betul?
Walaupun kita pakai Pioneer, tapi sebab holder ni JBL terpaksa lah. Takkanlah aku nak copy nak ganti Pioneer pula, betul tak? Tapi mana tahu kalau boleh kan. So overall by right ini dah jadi OEM function. Sebab aku paling tak suka, bukan tak suka lah, maksudnya kekemasan ni dekat mata kita is kalau boleh dashboard tu kita kosong je. Sebab tu kalau nak pakai meter DeFi pun pakai holder. Jangan, zaman dulu lain sebab tak ada holder. So that's why bila kau letak meter berlooping wire dekat cermin, benda-benda tu pada aku mata kita tengok macam alamak tak kemas lah. Tak nak nampak any single wire pun dekat atas dashboard. So that's why benda ni kena plug in, OEM punya spec. Okay? Sangat-sangat jauh beza dengan yang sebelum ni. Aku dah boleh nampak Datuk Siti tu betul-betul kat tengah dashboard aku tengah nyanyi. Tapi aku nak minta maaf kat korang yang mana aku mungkin tak dapat panjangkan video yang testing ni sebab due to copyright. So kalau kau nak tengok macam mana sound, tengok dekat kita punya platform yang lain, okay? Yang ni kau layan B-roll je yang boleh, okay? Okay, so syukur Alhamdulillah aku pun berpuas hati dengan apa jua setup yang kita dah buat dekat kereta GI Yaris ni. Sebab kau tahu kita beli kereta ni pun sebab satu, memang nak jadi konten. Yang kedua, aku memang nak enjoy driving benda ni hari-hari. That's why kita beli yang auto dan sebagainya. So aku harap korang dapat belajar macam-macam benda daripada video ni. Okay, so aku dah berbincang dengan Pioneer Malaysia yang mana aku nak belanja korang. So aku cakap dengan dia, boleh tak kalau kita belanja diorang viewers sikit. So siapa-siapa yang tengok video ni dan lepas ni ada rasa nak upgrade, yes, korang boleh datang ke Acai Crew JDM ni dekat Setiawangsa. Any barang related to Pioneer, maknanya tak kisahlah head unit ke, DSP ke, subwoofer ke, speaker set ke, macam-macam lah. Ikutlah apa yang korang nak, korang boleh dapat 10% discount. Contoh, kalau DSP tu harga RM2,000, tolak 200. Kau hanya sebab kau tengok video ni je. So aku nak jadikan video ni asbab untuk kita sama-sama belajar sesuatu dan semua orang dapat enjoy benda yang pada aku sangat teruja dapat belajar benda ni. Aku rasa menyesal pun ya juga. Kau bayangkan all these years kita terlampau mainly fokus pada scene JDM dan sebagainya. Ini pun masih tak lari jauh pun. Okay, so korang jangan lupa tengok je video ni, terus je contact Acai JDM Crew. Cakap je, bang, saya daripada Video Kata TV, saya nak beli DSP. Bang, saya daripada ni, saya nak upgrade saya punya ni dan segala bagai, dan saya nak redeem saya punya 10% voucher. So tak ada masalah. Any products related to Pioneer, kalau korang dah ada semua benda ni tapi tak ada soundproofing punya barang, boleh, tak ada masalah dek. Okay, apa-apa je. Thank you so much. Kita jumpa on the next video. Aku rasa video ni akan release awal dan kita jumpa dekat Aros Speed. Jangan lupa kita orang ada dekat Aros Speed dan tahun ni giveaway special HRV first gen yang kita akan personal touch sikit. Dan kereta ni akan didisplaykan juga dekat Aros Speed sama dengan BMW Mafia dan juga Kanciul. So jangan lupa guys, kita jumpa lagi. Bye bye.